Assalamualaikum. Okay, kembali lagi kita dalam Pak Abu Fishing Channel. Okay guys, hari ni raya yang ke-6 lah guys. So aku cuti lagi. Aku pun dah habis raya dah. So kita mancing lah dulu. Kita try pergi sungai ni guys. Kita nak try main toman lah. Sebab ada boiling kat situ. So kita try main top water lah dulu dekat sini. Aku dah lama tak datang sini guys. Air pun dah surut sangat ni. Hari ni aku buat set toman lah ni. Aku bawa Abu Gasia 10-20. Kita pakai umpan ni dulu guys. Ni umpan pensel. Dia apa ni, kopi Amazon Evergreen. Gitulah Amazon punya umpan lah. Ada kopi lah. Ada bearing. Mata aku dah tukar. Try main pensel dulu guys. Harap-harap ada lah. Okay, kita pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah pakai main first cast of the day. Try dulu action dia macam mana. Cantik. Air surut lah. Ada boiling guys. Sekejap, setting drag dulu. Okey. Kat situ guys, dekat matahari terbit tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak boleh nak ketat sangat drag tu. Takut mata terbuka. Dah ambil depan guys. Bagus sekali aku main depan ni. Kawasan open guys. So kita jangan nak ni sangat. Relax. Kawasan open je. Ikan pertama. Toman tak besar mana ni, tapi ganas. Alhamdulillah. Dia terkuat lagi. Ui, dia tahan guys. Ni 2 kilo ni. 2 kilo lebih. Tak lama guys, sekejap je. Ada 3 kali balik. Tu ambil ikan pertama. Baik tak terbuka mata. Dah 2 mata. Alhamdulillah. Mata tak terbuka. Okay, mata steady. Okay guys, ikan pertama. Tak lama guys. Ni dalam 2 kilo ni. Kalau saya ni kita tapau lah. Sebab ada permintaan daripada orang. Saya ni okey lah.
Kalau besar sangat kita tak boleh nak tapau. Okay guys, tu ikan pertama. Cuba lagi guys. Alhamdulillah, pagi ni ada sambutan. Dia ambil depan ni. Tu dia. Banyak guys lubuk ni. Air dia surut. Jadi dia berkumpul kat sini. Tapi oh, tu dia. Serangan dia. Padu Padu. Tapi kecil. Oh, kecil. Tapi serangan dia padu guys. Daripada tepi dia ambil. Woi. Saiz yang sama, lebih kurang. Lebih kurang je guys. Saiz dia. Kalau saiz ni tak apa lah, kita ambil lah. Cukup lah 2 ekor. Lebih kurang je guys saiz dia. Toman sungai ni. Alhamdulillah. Dia ambil mata tengah ke? Kita okay guys, dia ambil mata tengah juga. Kena sikit. Dia ambil pensel. Okay guys, ni kopi kopi Amazon. Yang ni besar-besar macam ni tak pergi kita bungkus. Memang ada orang makan macam ni. Okay guys, kita bungkus ni 2 ekor. Pagi ni saja. Tak lama guys. Try lagi guys. Okay, kita cuba lagi. Masih lagi spot yang sama guys. Matahari tak ada sini guys. Kita kena pindah sikit main kat situ. Main kat sana lah. Sebab matahari depan muka aku. Kena beralih kok. Ada kesan tapak kaki orang. Bismillahirrahmanirrahim. Kat sini okey. Tak adalah kena matahari. Okay guys, kita pindah kat lubuk baru. Kita pakai pensel dulu. Cuma cabaran dekat sini, depannya ada kayu guys. Dia ada boiling tapi ujung-ujung.
Bismillahirrahmanirrahim. Ni tak nak kena pump terus lah. Okay guys, kita dah pindah spot yang kedua pun tak ada sambaran. So, hari pun dah tengah hari. Jadilah guys. Okay, 2 ekor je guys. Dalam 2 kilo, 4 kilo lah. Itu aku bawa balik sebab ada permintaan. Okay guys, aku nak mengucapkan selamat Hari Raya. Maaf zahir batin. Kita jumpa dalam video yang akan datang guys. Okay, Assalamualaikum.